Assalamualaikum dan selamat petang Gua Musang. Okay, right. Aduh, nampak segar sikit. Berehat, tidur dalam 2 jam macam tu. Sekarang ni nak menuju ke Jeli, Gua Musang, Kola Krai, Tanah Merah, Macang, Tanah Merah, baru Jeli dalam masa 2 jam. Ni 2 jam 30 minit daripada sini. Tengok macam mana, sama ada 2 jam 30 minit ataupun 3 jam. Mungkin sampai sana pukul 6 sebelum berbuka puasa. Ok, jom. Nanti saya nak isi minyak di Ciku. Isi minyak di Ciku. Lepas tu terus lah, sama ada nak masuk Dabong ataupun balik ikut bandar. Tak tahulah, ikut Dabong ataupun ikut bandar. Mungkin ikut Dabong kot, lagi dekat. Ok, jom lah kita gerak. Okay, right, settle lah isi minyak apa dekat BSP Ciku. Okay, sekarang ni pukul 4 petang. Pukul 4 mungkin saya akan ikut jalan Dabong lah. Lagi 3 jam lagi nak berbuka puasa. Lagi 3 jam. So saya akan ikut Dabong lah. Dah lewat dah ni. Kalau ikut bandar mungkin pukul kalau saya slow lah. Kalau saya slow mungkin sampai lebih kurang 7.40. 7.40 lebih kurang macam tu lah. So saya terpaksa ikut Dabong. Lepas tu kalau macam ikut bandar lah, dia satu orang balik kerja, satu lagi jam. Biasalah orang balik kerja mesti jam kan. Lepas tu tak feel like lagi kan. So saya balik ikut Dabong lah. Ikut Dabong. Okay, gitu jumpa sekejap lagi. Okay. Okay, right, sudah sampai di Masjid apa ni? Masjid Putra. Masjid Putra di Palo ataupun Masjid di Raja. Masjid apa lupa dah aku. Masjid mungkin Hamad mungkin. Okay, Hamad mungkin Palo. Oh ya, kenapa sepanjang daripada Ciku sampai sini ramai sangat, banyak sangat lembu. Banyak sangat sepanjang jalan. Nanti kena langgar nanti kan membawa isu. Bila kena langgar tak mengaku lembu. Bila Majlis Perbudanan tangkap, buat report, itu lembu aku, itu lembu aku, ini lembu aku kan. So kalau nak bela lembu ke, kambing ke, itik ke, ayam ke, buatlah, jaga elok, buat kandang kan. Mula-mula nak bela tu semangat, pergi ambil daun kelapa lah, pergi ambil rumput lah, macam-macam kan. Bila dah lama dah banyak kan, macam-macam lah cakap apa-apa. Macam saya cakap tadi lah kan, bila kena langgar tak mengaku sebab tak nak ganti rugi kan. Bila kena lembu kena akut, baru rasa mengakui itu lembu dia. Jaga betul-betul lah kan. Macam best lah jalan ni. Macam best lah.
Dia corner pendek-pendek. Macam best lah. Tapi ada corner betul-betul corner patah. Sebelum apa corner ular tadi. Memang best lah. Tapi rasa takut lah sebab tayar sport ini saya takut sikit. Memang best lah. Kalau pakai tayar litar tu lagi syok tau. Lagi grip tayar dengan jalan tu. Yang best lah. Nyesat tak tukar tayar semalam. Mesti geng-geng bot YP ni pernah lalu sini. Daripada Dabong ke Jeli. Yang best lah. Tapi ada kadang-kadang ada tempat yang bahaya kan. Yang best. Tapi kena hati-hati lah guys. Hati-hati lah macam ni. Hati-hati lah. Kalau kita tak nampak daripada kenderaan depan, oh macam ni best. Macam ni best kan. Dia kono bulat tak macam ni. Memang takut lah. Kalau kita tak nampak depan, kereta menurun bukit, agak takut lah. Kampung Slow Pak Long. Bijak nama kampung. Sebab dia kono bulat ni memang best lah. Kono bulat yang geng-geng hati kering boleh lah kan. Memang best. Okay right, dah sampai di Gunung Stong. Gunung Stong dulu sini tau. Sebelah sini dulu adalah anak-anak sungai. Ini sebelah sini Asia tertinggi di Asia. Okay, jom lah. Gerak. Aduh, sakit paha. Macam denyut-denyut. Sengal oh. Lagi 20 minit nak sampai ke Bandar Jeli. So ni adalah suasana bazar mereka. Bazar Dabong di Dabong Gunung Stong. Di Gunung Stong Bazar Ramadan. Ni apa ramai ni? Belau lah. Oh meriah. Meriah. Kuih tak apa berlaku sini. Okay, kita sama macam gini pun. Kalau korang balik sini, balik ikut laluan Dabong ataupun Gunung Stong, singgahlah kedai yang tak ada orang tu. Singgah-singgahlah. Jangan pergi tempat yang sedap je. Cari, mana tahu ada yang tempat sedap daripada situ kan. Cari makanan yang tak pernah dirasa, mungkin tak ada di situ. Yang kedai tak ramai orang. Cubalah. Macam air soya saya nampak tadi, air soya akok macam sedap je. Cuba korang singgahlah. Tambah-tambah lagi orang geng-geng Gunung Stong kalau tengok video ni. Okay.